Assalamualaikum guys. Welcome back to Kapcai Rock Channel. Hari ni 7 hari bulan Ogos 2026. Kami hendak pergi camping di Batang Kali. Dan campsite pilihan kami kali ni adalah Hulu Tamu Eco Resort. Sebelum ni kita tengok YouTuber lain ada yang dah pergi. So kita jadi satu semangat dan keinginan untuk kami camping di sana. Jadi kita cuba try tengoklah kali ni camping di Hulu Tamu Eco Resort. Bagi yang mana baru follow channel ni, boleh tolong support dengan klik butang subscribe, like dan komen konten-konten kami. Bagi yang dah subscribe, kami ucapkan terima kasih dan semoga jasa kebaikan anda dibalas dengan kebaikan juga. Okey, jom kita ke campsite. Let's go. Patahkan kayu, dirikan kemah, buka beg, keluarkan semua. Asap naik Di sana Hulu Tamu Eco Resort 700 meter. Awak dah sampai lah awak. Kita dah sampai. Awak dah sampai. Awak tidur apa? Okay guys, sebelah kanan ni campsite Kamar Aisyah. Ni Kamar Aisyah campsite. Jalan sedikit off-road, tapi boleh je kereta. Dia kata orang tak boleh lah. Okey lah. Okey, sebelah kiri ni di Sara 24 campsite. Ni campsite baru. Kita pun nak pergi survey juga dulu sebelum kita booking Hulu Tamu ni. Kita survey kat sini. Tu dia campsite dia. Dia di bawah pokok-pokok kelapa sawit. So redup lah campsite ni. Okay, nak pergi Hulu Tamu ni kita kena naik jambatan ni, jambatan besi. Bagi jas jalan dulu. Gambar right nak jambatan. Pangah berhenti. Terus sana. Kan dia pernah pergi kan? Dia sangkut depan. Intan Puteri ya. Ni Intan Puteri Eco Farm. Masuk sampai dalam ke tak itu kan? Sampai situ je. Intan Puteri tu je. Intan Puteri ya. Pasal kita tahu dalam ni dia private kan. Awak dah tidur dah. Macam mana ni awak? Belum sampai lagi. Tu Hulu Tamu Eco Resort HDER. Dia tinggi. Boleh simen. Dah sampai. Dah sampai. Yeay, kita dah sampai di Hulu Tamu Eco Resort. Kawasan ni kawasan private. So dia berpagar. Orang luar yang bukan kampus tak boleh masuk. Private property. Keep out. Sampai. Perut dah lapar. Ini jalan masuk dia, cun. patahkan kayu, dirikan kemah, buka beg, keluarkan. Oh tu 17, 18. Sana. Sana ya. 17, 18 ya. Naik api Lagi berapa? mulai Kita dua tapak lagi. sejuk Yang buat malam acuh. kita berkumpul. Kita boleh loading kat sana. Tak ada wifi, Ada dekat loading boleh kan? tapi hati Loading dulu. rasa
Patahkan kayu, dirikan kemah, buka beg, keluarkan semua. Asap naik, api mula menyala. Sejuk Okay guys, hari ni kita first time kita orang nak gunakan auto dom. Kalau sebelum ni kita orang gunakan manual yang memerlukan tenaga yang agak ramai. Cuba kita tengok untuk auto dom ni berapa lama masa yang diambilkan. Okay. Sekarang pukul 12.30, kita dah sampai, dah loading barang. Semua kelaparan. Sudah lapar. Kita tapau pizza tadi. Macam semua makannya abah Kita punya. makan. Itu ada nenek ke? Ya mak, yang ni lain ada nenek. Kita makan dulu. Kita pasang dom tu, kita makan dulu. Lepas ni kita set kemah. Dom ni untuk temporary dulu. Kelaparan. Okay guys, kita dah siap pasang kemah. Ini dah, sekarang kita nak kemas. Ini kemah biasa yang kita pakai. Vida Lido Voico Village L. Macam tu lah, lupa dah nama. Dan ni habis. Ini kita try dom baru daripada Shine Trip. First time pasang. So bila first time tu faham-faham lah. Makan masa berapa jam. Oh, dia nak tunjuk baru lagi. Rak dapur baru. Ni tak pernah pakai lagi. Baru beli, banyak yang baru kali ni. Sebab tu yang makan masa tu. Ni pun baru. Ni pun baru sampai. Ni pun baru, tapi baru sampai. Uish. Saya tengok boleh nampak kamera depan. Ya, busuk. Saya tengok yang kemah tu. Itu pun baru siap pasang. Tengoklah butterfly dia. Tak pasang. Aduh. Ya guys, situ kita sedang set up dom untuk memasak kan, common space. So saja nak tunjuk lah, kita punya kemah ni di tepi sungai. So tengok di tebing sungai. Itu kemah kita lah. Kita hari ni 3 kemah. Bukan, kita janji tempat Ni lain. proses untuk kita proses set up kemah kita. Kemah pula, sorry dom. Ya. Guys, tengoklah ni guys. Rasanya ya Allah. Malam ni masak nasi ayam ni. Okey, budak-budak dah start mandi. Dia orang dah turun ke sungai. Sekarang jam dah pukul 5.30 petang. So, dia orang dah seronok mandi, menghilangkan panas badan. Hello. Say hi. Music. Okay. Best kan mandi sungai? Best. Sejuk? Sejuk. Seronok kan mandi sungai? Seronok. Ya. Best. Terbaik tu. Terbaik. Tambah ada tu. Tu bot. Ada. Bye guys. Tunggu esok pagi. Ada penggat. Ni. Penggat main sungai. Tambah sejuk. Sejuk. Okay. Sejuk. Ni. Air kuat. Ni. Ni kita tak tahu. Kita. Okay, pergi mandi. Semua pergi mandi bilik air. Okay. Bye. Bye, bos. Okay. Sekarang dah malam. Kita lampu dah pasang. Budak-budak pun dah mandi. Sudah mandi. Dah mandi. So, kita nak masak untuk makan malam. Menu malam ni kita nak buat sambal udang petai. Kita tengok suasana malam. Ini belum betul-betul malam lah, baru maghrib, nampak lagi cahaya cerah. Kalau ikut dah gelap dah ni. Ya Wish, kenapa Wish? Ada benda hilang. Ada apa? Ada benda hilang. Ada benda hilang. Tu. Oh ni ha. Okey. Ikmal lah.
Terkejut Tadi? saya. Saya Okey. takut tadi. Saya sudah lapar guys. Nak Lapar. makan. Okey, kita sedang penyediaan makan malam. Menu malam ni tempe goreng. Lepas tu ni ni petai. Kita nak buat sambal bersama udang petai, ada tempe goreng. Apa lagi ya? Ayam. Ayam. Ya, ni dia. Ni dia sambal petai. Macam putih ni. In the making. Sekarang dah pukul 8 malam. Dah siap mandi, dah siap solat maghrib di surau. Sekarang kita nak tunggu untuk siap makan malam je lah. Tapi sebelum tu aku bawa jalan-jalan tengok suasana malam di campsite Ulu Tamu ni. Okey, jom. Okey, suasana malam di sini cantik sebab ada lampu. Ni kemah tu orang. Sana kita menyelot kemah kita lah. Okey, sebelah ni tak ada lagi camper yang masuk. Okey, untuk sinki di sini. Itu dia. Di sana sinki, bilik air semua situ lah. Surau sebelah dia sana tadi. Solat di situ lah. Ini jalan nak pergi ke dia punya reception office semua lah. Kat sana ada tapak-tapak juga lah. Sini biasanya dalam hutan lah. Nampak dah suasana hutan waktu malam. Gelap. Memang best. Aku meminat suasana macam ni. Rasa macam di kampung. Ada campus di sana. Campus yang datang petang tadi. Lepas kita orang datang, dia orang pula masuk check in. So adalah jiran-jiran malam ni. Kita tengok progres masakan kita. Last minum. Air spesial. Air apa? Air spesial. Air spesial. Air kasih sayang. Apa? Tak ada lagi lah. Lain terus. Main apa ni? Bola. FIFA. Okey dah. Okay guys, kita dah makan malam. Udang guys. Sedap sambal udang malam ni. Tengok dah settle. Sambal udang petai dengan tempe goreng. Kita punya pencucinya adalah Alfis. Ini. Macam hotel lah. Tengok. Ya guys, sementara lepas makan ni, sementara nak tengok movie, nak pasang projektor, aku lepak kat luar ya, luar kemah, ambil angin. Kat dalam kemah tu panas lah, mungkin sebab apa, sebab ada lampu-lampu kan. So aku lepak kat luar ni tengok nampak pokok-pokok. Ada bintang malam ni, tak boleh. Okay guys, sekarang dah pukul 12 malam. Kita pun dah nak tidur. Yang lain semua dah tidur dah. So kita jumpa esok pagi lah. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Okay guys, selamat pagi. Hari ni hari kedua kita di sini. Tadi lepas solat subuh, pukul 6 suku tadi aku bangun pergi solat subuh. Lepas tu tidur, bukan tidur, baring-baring, layan handphone. Okey. Untuk malam tadi tidur sejuk sekitar pukul 3 pagi. Sejuk sangat. Aku bangun nak buang air tapi malas nak pergi tandas. Tahanlah sampai subuh. Inilah suasana. Jom kita layan suasana pagi di sini. Okey, keadaan sungai pagi ni tenang.
Nak mandi, sejuk ni. Inilah suasana pagi di Ulu Tamu Eco Resort. Nyaman, tenang, damai. Okay, kita hari ni menu breakfast roti john. Okay, jom kita tengok hasil. Wah. Jijik nanti. Oh, alamak. Tak apa. Wah. Chef lempas. Ibu roti dah siap. Okay, roti First dah siap. time ke buat roti john. First time. Menu mak nak ni. Oh, tiup. Okey, penyediaan Hawa tiup. sarapan pagi. Hawa tiup. Selamat pagi. Kau tak ambil sos Ni roti. Roti butter dengan John. Saya buat yang Butter ni. John. Ada tahu senang. Oh, kita mau buat yang ni. Susu sikit. Okey. Susu. Dah, teh je tak cukup dah. Dah, boleh lah. Teh tarik. Mana tahu Island. Teh tarik. Air mak. Ada roti-roti. Teh tarik. Ha? Teh tarik. Akatlah ada ni tak lagi teh ni. Okey, yang ni tak tahu apa nama dia. Cuba tu. Tijon ayam. Oh, Tu apa? Besin bawah tu. Nak ambil keluarkan tu. Teh. Itu yang dekat Eco Keyung. Besin apa mak? sorry lah. Sedap. Meja ni bersepah sikit. Biasalah. Kitchen hotel. Boleh? Tak boleh habis. Tak, yang ni senang tadi, yang mayu. Oh, ni pun baru buka. Ada orang jual aiskrim. Ais dah nak letak Pukul 11 pagi. Semalam kita dah beli dah. Semalam dia datang. Ini lagi awal dia datang pukul 11 pagi. So kita beli aiskrim roti. Semalam beli sedap. Tadi kita beli lagi. Ni tak ada halia mak. Ni normal lah. Situasi ni tak ada. Memang normal dia. Kalau gaduh-gaduh masak ni. Pun tak faham lah masak nasi Bukan kat ayam. dapur, kat rumah je. Mak nak buat Dapur sup. kat luar pun sama je. Sama. Itu kuah sup sekali lah. Ah. Yang tu memang Ha. dia sedang figure out apa yang aku kena Itu untuk masak masuk. nasi. Benda kalau tengah gaduh kita yang masuk diam ni. Tak ada tu meh. Tenang, relax, minum air. Makcik Dah hanya keluar lah. aiskrim tadi. Duduk tepi sana lah biar orang masak. Tak yang aiskrim tadi tu pergi. Apa pergi jual aiskrim lah senang. Boleh buat duit tambah-tambah Tak. sikit. Mak punya nasi ayam lain. Mak punya tu mak letak kat mana? Apa? Penampel mak. Nampak guys. Angin kuat. Kemah berterbangan. Flysheet kita. Terbangan di tiup angin. Harap angin ni sementara je lah. Kita sedang prepare untuk makan tengah hari. Kita nak buat nasi ayam. Ayam dah siap rebus. Tapi ni Api kursi habis. hujan baru mula nak turun. Tadi cakap elok, tiba-tiba keluar bilik ayam lepas mandi dia tengok hujan dah turun. Main Dengan menang 7-0. hujan pun dah berhenti. Dia lepak-lepak dalam kemah. Kat luar ada orang masih mandi sungai tengah hari. Hampir pukul 1. Jom kita nak pergi makan. Kita mistake malam tadi. Nampaklah kemah tu macam ni kan. Yang belah tepi sana dah ke dalam. Yang belah sini pun dah ke dalam. Kejut dia. Bangun ya. Pun jatuh tiang pun jatuh. Yang kata tiang pun jatuh. Aku ni Lepas tu kan beria dua beranak keluar pukul 3 pagi suluk. Elok pula ke sini. Lepas tu kau tahu Mimpi lah tu. Lepas tu kau tahu je. Lepas tu dia cakap tadi, dah yang pergi tidur. Tak boleh tidur dah. Lepas tu aku dah bersembang. Aku cakap, pukul berapa ni diorang ni menyembang ni? Lepas tu memang Freshie tak ada apa elok. Betul macam okey lah. Suspect hilang sebab masa kita masuk balik tu duduk balik macam memang dah kurang angin. Tilam tu kan merah. So rasa macam ada something duduk sebelah. So kita ya. tertarik ke belakang macam tu. Okey, kereta api kita dah sampai. Air dah masak. Malas nak bangun pergi, tengoklah dari jauh. Okey, tutup. Ambil dah keluar. Makan apa? Nasi ayam. Nasi ayam, sedap ke? Apa makan apa? Timun. Timun. Apa? Timun. Ni abang habis makan. Ada makanan.
Okay guys, kita dah start makan tengah hari. Tepat jam 1 tengah hari. Dia kita makan nasi ayam. Tengok Afi makan selera. Yang gemuk makanlah dulu. Sedap ke atau lapar? Dua-dua. Yang ada datang kayu. Yang tu. Department belakang. Okey, semua. Nyata awak ni. Ha? Boy. Tunjuk sikit ni ayam, nasi, Kena makan. sup, penuh atas meja. Tengoklah sendiri. Biasa lagi. Abu Izara. Boy. What is it? Oi. Alah, tadi pula. Tengok kuat kena umur orang, kena kemah orang. Penat lah tu nak cakap banyak kali. Turun hian. Okay guys, kita lepak-lepak petang ni sambil semua main game. Semua main game handphone tak. Okay. Kita makan junk food. Kita lepak-lepak sambil makan Twisties. Okay. Kita penyediaan untuk minum petang ni dumpling. Dumpling kita dah hampir siap. Biar ni dulu. Separuh siap. Tak apa tepung yang ni. Lepas ni tak tahu nak kukus kot. Tak, biar banyak ni dulu ke apa ni? Boleh Tu memang tak mbah cari siap-siap. Abang dah siap-siap. Tengah berbincang nak buat apa lepas ni. Proses Kata terai terusnya. satu je dulu. Dah. Habis buat dam. Habis buat empangan. Wall of batu. Wall of batu. Ni dinding batu. Hello. Hello. Oh yo, Okay. Jadi kita buat apa? sedang penyepangan sedang duduk gana. Saya pegang. Ke mana? Seronok ke mandi sungai? Seronok. Sejuk tak? Habis buat apa? Empangan. Batu bolos kain. Maggi dengan Okay, oden kita dah siap. Maggi dengan oden. Sekejap, aku nak tak kuah je. Oh, mantap Maggi. Satu terjatuh. Ini yang ni tak pedas Dia duduk sana nak duduk. Sana pedas. Risau apa? Ini tak pedas. Ini Chinese style. Ini Siam style. Hari ni Sabar. daging. Ada satu lagi menu kita hari ni, malam akhir kita, iaitu shabu-shabu. Lagi dekat dengan mama. Mak dah. Okay, kita layan live bola malam ni. Malaysia lawan Philippines. Setelah kita dah habis tengok movie tadi. Okay, go Malaysia, go. Diorang masih lagi makan, tak habis lagi. Masih lagi menjamu selera. Guys, bola dah habis. So, kita sambung dengan movie Malaikat Malam. Sekarang ni cerita dia, aku kena race. Ramai lagi yang belum tidur. Macam aku ni nak dapatkan duit. Pawagam sementara. Hari aku ada rumah ke polis. Aku ingat nanti kalau aku dah cukup duit, aku nak repair balik rumah tu. Okay guys, sekarang dah pukul 12.51. Dah hampir ke jam 1 pagi. Semua kampus
Ahli kampus semua dah tidur. Aku belanja sikit lah view malam ni. Malam terakhir di sini. Dan waktu tengah malam di sini macam mana? Nampak semua kampus dah tidur. Sini gelap lah kawasan hutan. Ok, jom kita balik ke kemah. Tidur. Dah pukul 1. Boleh tidur dah. Untuk malam terakhir di sini. Selamat malam semua. Ok, jumpa esok pagi. Good night. Hi guys, morning. Hari ni Ahad 9 bulan Ogos. Hari ketiga kita di sini dan juga hari yang terakhir kita di sini. Okay, sekarang jam pukul 6.45 pagi. Okay. Aku nak belanja sikit lah. Kita belanja sikit view pagi di sini. Cuba tengok ya. Suasana sejuk, nyaman di sini. Oh, memang best. Malam tadi tidur teramat-amat sejuk. Jom aku belanja view dekat campsite ni. Ok, jom kita morning walk sekitar campsite ni. Ramai campus yang masih tidur. Patahkan kayu, dirikan kemah, buka beg, keluarkan semua. Asap naik, api mula menyala. Sejuk malam kita berkumpul. Tak ada wifi, tak ada line, tapi hati rasa tenang je. Malam di bawah kemah, bintang jadi lampu kita. Cerita sampai ke pagi, kopi panas, tawa dan kita dalam proses mengemas sikit-sikit. Dalam kemah kita dah kosong. Barang-barang kita dah keluarkan. Semua dekat situ. So senang nanti kita nak load dalam kereta je. Supaya nanti tengah hari tak panas, tak ada dah susah sangat. Tak adalah berkicap kita nak berkemas. Kemah kita dah runtuh, tinggal fly sheet aja. Barang dah settle. So nanti tengah hari tak adalah kita kelam kabut. Clear. Padahal sekarang baru pukul 9. Ngam-ngam 9 pagi. Tadi owner campsite maklumkan boleh keluar pukul 4 petang sebab tak ada orang check in hari ni. Tapi kita orang decide nak gerak awal juga sebab kita ada tujuan lain selepas ni. Okey, kemah ni pun dah settle. Tinggal fly sheet juga.
Habis kemah tu je belum lagi. Hantar Robi Tapi dalam ni dah clear. Hantar sekali esok. Habis. Dia just macam tutup lah. Okay guys, habis. Kemah kita semua dah habis dah. Tinggal ni je Teruk ni bibi. episod akhir. Tapi kemah adik belum lagi. Tapi tak apa. Adik tu yang Dia orang tak habis lagi. nampak Minangkabau. Ya, Minangkabau itu. Tapi tu macam tu nampak cantik kan? Betul tak? Yang tak ada coating dah. Okay guys, dengan runtuhnya flyship tu tadi, maka berakhirlah perkemahan kita selama 3 hari 2 malam di Ulu Tamu Eco Resort. Terima kasih kerana menonton daripada mula hingga akhir episod kali ini. Yang mana baru lalu dekat yang view channel ni, diharap boleh tolong subscribe, like segala konten-konten dan juga sudi-sudilah komen. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Bye.